Buka, pasang, enjoy. Alright, kalau korang ada kereta Pro 2 macam Myvi, Beza, Azia, Alza dan sebagainya, korang boleh dapatkan speaker plug and play daripada Adam Digital OEM series. Barang ni, macam aku cakap tadi, dia plug and play, so bila nak pasang, tak perlu nak modify apa-apa. So, just buka soket speaker lama dan masukkan speaker yang baru. Untuk OEM series ni, Adam Digital ada dua jenis, iaitu two-way coaxial speaker macam ni dan juga mid-bass speaker macam ni. Brand lain pun ada juga speaker plug and play. Apa je yang best pasal Adam Digital ni? First kali, untuk Adam Digital ni, dia punya power lebih besar. So, bila dah besar, dia punya bunyi mestilah padu. Bunyi padu dia macam mana? Macam ni. So, kalau korang dengar tadi, dia punya bunyi Twitter pada coaxial dia memang sharp. Boleh dengar suara vokal dengan jelas. Dan lepas tu pula, dia punya mid bass memang berdentum padu punya. So, korang tak perlu nak tambah amp. Bunyi memang dah auto sedap. Yang kedua, speaker ni didatangkan dengan design serba baru. So, dia punya casing dia pun baru. Lepas tu, dia punya coil pun baru. Lepas tu, magnet dia lebih besar. Compare yang magnet dengan original, memang Adam Digital punya lebih besar lah. Untuk voice coil dia pula, design dia lebih panjang. So, cone dia boleh turun lagi rendah compare dengan plug and play brand-brand yang lain. Barulah bass dia terasa deep dan lebih puas. Dan yang paling penting sekali, rekaan yang terbaru ni takkan ada isu sangkut cermin bila dah pasang. Alright? So guys, kalau korang minat nak tukar korang punya speaker standard tu kepada speaker yang lebih baik, korang bolehlah try Adam Digital OEM series.